Okay, hai, bersama dengan saya, Cikgu Kama. So, hari ni Cikgu nak ajar bab 2, nombor asas, tingkatan 4. Jadi, pelajar-pelajar Form 5 boleh tengok untuk buat revision topik ni ya. Topik ni dia ada dalam SPM, dalam kertas 1 dan kertas 2. Jadi, kalau kertas 1, kita boleh guna kalkulator untuk 3 asas nombor. Dan asas yang lain tu kita kena kira sendirilah. Okay. So sebelum kita nak memulakan tajuk ni dengan lebih dalam, okay, cikgu nak awak tahu dulu apa itu nombor asas ni. Okay, nombor asas ni dalam nombor asas ni kita ada 10 asas. Okay, dia akan bermula dengan asas 2, asas 3, asas 4, asas 5, asas 6, asas 7, asas 8, asas 9 dan juga asas 10. Okey. Jadi sebelum ni daripada kita tadika sebenarnya kita dah belajar nombor asas ni iaitu asas 10. Okey. Jadi cikgu akan bermula dengan asas 2. Okey, dalam asas 2 ni awak kena tahu dahulu kita ada 2 sahaja digit dekat dalam asas 2 ni. Iaitu digit 0 dan juga digit 1. Jadi dekat asas 2 dia tak boleh ada digit 2. Okey. So kalau dekat asas 3 kita ada 3 digit iaitu 0, 1, 2. Okey. Untuk asas 4 kita ada 4 digit iaitu 0, 1, 2 dan juga 3. Okey, jadi untuk asas 5 sampai asas 9 ni cikgu nak awak list lah. Okey. Sama juga dengan asas 10, kita ada 10 digit iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Okey. Jadi kenal pasti dalam setiap asas dia ada digit. Okey, kalau asas 2, ingat kita ada 2 digit sahaja. Iaitu digit 0 dan juga digit 1. Okey, kemudian dalam asas nombor, awak kena tahu macam mana nak cari nilai digit dan juga nilai nombor. Okey. Okay, cikgu bagi contoh Cikgu bagi contoh 4, 6, asas 7. Okey. Jadi nilai digit tu yang mana? Ni. 4 ni digit, 6 ni digit. Okey. Nombor ni yang mana? Yang ni. Ni 46 ni kita panggil nombor. Yang ni digit. Yang ni digit. Okay. Jadi macam mana kita nak cari nilai digit? So kita nak cari nilai digit 4. Okay. Macam mana nak cari nilai digit 4? Digit 4 kita darab dengan asas. Tadi asas 7 lah. Ni. Okay, darab dengan asas. Kita ada kuasa dekat sini. Iaitu dekat mana kita nak tengok? Dekat nombor. Daripada belakang 0, 1. 0, 1. Jadi 1 tu kita tulis kat sini. Okay, so kita guna kalkulator lah. Kira dapat berapa. Okay. Samalah kalau dia suruh awak cari nilai digit 6 kat sini. Jadi 6 kita darab dengan asas. Tengok daripada belakang. 6 ni duduk kat nombor berapa? 0. Jadi kita tulis 0 kat sini. So darablah. Dapatlah jawapan dia kat sini. Okey, seterusnya kalau soalan tu dia suruh awak cari nilai nombor. Nilai nombor bagi 4, 6, asas 7. Okey, jadi nilai nombor
adalah nilai digit 4 yang awak cari tadi, kita tambah dengan nilai digit 6. Okey, so awak akan dapat nilai nombor. Tapi kalau kita nak buat sekali jalan, okey, 4 ni kita darab dengan 7, buat bracket. Lepas tu kita tambah dengan 6, darab dengan 7, bracket. So kita tulis dekat asas ni daripada belakang 0, 1. Okey, jadi kita kiralah guna kalkulator, awak akan dapat jawapan bagi nilai nombor 46 dalam asas 7. Okey, seterusnya cikgu bagi contoh. Dia suruh awak cari nilai digit 3 bagi nombor asas di bawah. Digit 3. So untuk contoh A ni, 2, 3, 4 dalam asas 5. Digit 3 kita dekat sini. Okey, jadi cikgu suka buat perumpamaan. Kalau kita nak cari nilai digit ni dia duduk dekat asas 5. Okey, asas 5. Asas 5 ni kita buat perumpamaan dia ialah sebagai blok. Okey, ni blok. Lepas tu 4, 3, 2 ni kita letak dia sebagai rumah pintu. Macam rumah teres tu, blok A ada rumah pintu 1, 2, 3, 4. Jadi senang untuk awak nak ingat lah macam mana kita nak mencari nilai digit. Okey, so 3 ni macam nak cari nilai digit. Digit 3 kita akan darab dengan blok. Blok berapa? Blok 5. Blok 5 kat sini. Jadi pintu nombor berapa? 0, 1. Jadi dekat pintu 1 kat sini. Jadi 5 kuasa 1 adalah 5. Darab dengan 3 kita akan dapat 15. Okey, jadi nilai digit 3 bagi nombor 2, 3, 4 dalam asas 5 ialah 15. Okey, kemudian untuk B, 7, 3, 2, 4 dalam asas 8. Digit 3 kita dekat sini. Jadi 3 kita akan darab dengan blok 8. Okey, pintu nombor berapa? 0, 1, 2. So 2 dekat sini. Jadi berapa jawapannya? Okey, jadi jawapan dia ialah 192. Jadi nilai digit 3 dalam asas 8 ialah 192. Okey, kemudian dalam asas nombor, part yang awak kena tahu ialah penukaran nombor asas. Penukaran nombor asas. Okey, part yang paling penting ialah dalam tajuk ni penukaran nombor asas. So yang pertama kita nak tukar asas lain ke asas 10. Asas lain asas apa? Asas 2, asas 3, asas 4 dan seterusnya lah sampai asas 9. So asas ni kita nak tukar ke asas 10. Kaedah yang akan kita gunakan ialah kaedah cerakinkan. Okey, itu kaedah yang akan kita gunakan untuk kita nak tukar asas lain kepada asas 10. So yang kedua ialah kita nak tukar asas 10 ke asas lain. Okey, samalah asas 2, asas 3 sampai asas 9. So kaedah apa yang kita nak guna dekat sini? Kita akan guna kaedah pembahagian. Kita akan guna kaedah pembahagian. So dekat sini cikgu akan tunjuk awak, kita akan guna kalkulator lah. Kalkulator. Okey, so contoh yang pertama yang cikgu akan tunjuk ialah 5, 3, 2, 1 dalam asas 6 kita nak tukar ke asas 10. So ingat tadi cikgu dah beritahu awak kita akan guna kaedah cerakinkan. Macam mana kita nak guna kaedah tersebut? Okay, awak tengok kat sini ada berapa digit? 1, 2, 3, 4. So kita akan buat 4 bracket dahulu. Buat 4. 1 tambah bracket yang kedua, tambah bracket yang ketiga, tambah bracket yang keempat. Okey, so ada 4 bracket untuk 4 digit dekat sini. 5, 3, 2, 1. Seterusnya awak isi je bracket ni dengan digit 5, 3, 2, 1. Ikut je. 5, 3, 2, 1. Lepas tu, kita nak darab dengan blok. Blok berapa tadi cikgu cakap? Asas dia ni. Kita jadikan dia sebagai blok. Iaitu kita darab dengan blok 6, darab dengan blok 6, darab dengan blok 6, darab dengan blok 6.
So daripada belakang kita letak nombor pintu dia, iaitu 0, 1, 2, 3. Okey. Lepas tu kita cari sahaja nilai dia. Ni awak semua ni masuk sahaja dalam kalkulator. Ingat penggunaan kalkulator ni penting supaya bila awak masukkan nilai, awak tak salah jawapan. Okey, jadi kita cari nilai dalam kalkulator je dengan penggunaan bracket yang cikgu bagi tadi. Okey. So first adalah buka bracket. Okey, so kita masukkan 5, kita darab dengan 6. Kuasa 3, tutup bracket. Lepas tu kita tambah 3 darab 6 kuasa 2. Tutup bracket dan kita tambah dengan 2 darab 6 kuasa 1. Tutup dan kita tambah dengan 1 darab 6 kuasa 0. Tekan sama dengan. So kita akan dapat jawapan dia. 1201. Jadi jawapan dia ialah 1201 asas 10. Okey. Jadi seterusnya cikgu akan reverse balik. 1201 ni dalam asas 10 kita tukar ke asas 6. Kita tengok dapat tak jawapan 5321 tadi. So 1201 asas 10 kita tukar ke asas 6. Okey. Kita padam dulu yang ni. Okey, seterusnya kita nak tukar asas 10 ke asas 6. Ingat tadi kita akan guna kaedah pembahagian. So macam mana kita nak guna kaedah bahagi? Buat macam ni, bahagi dulu. Kita akan tulis kat sini 1201 asas 10. Kita akan bahagi dengan 6. So kita akan guna kalkulator Okey, jadi kaedah bahagi Jadi awak tekan dulu 1201 kita bahagi dengan 6. Awak tekan sama dengan, awak akan nampak. Okey, awak akan nampak 200.1667 tu. Jadi kita nak ambil nombor yang sebelum titik perpuluhan. Sebelum titik perpuluhan iaitu 200. Okey, jadi 200 tu awak tulis kat sini. Jadi jawapan dia kat belakang ni ialah baki. Macam mana awak nak cari baki? Okay, 1201. Awak akan tolak dengan apa? 6 ni awak kena darab dengan 200. 6 ni awak kena darab dengan 200. So, masuk dalam bracket 6 darab 200. Okay, dan awak akan dapat baki dia kat situ. 1. Okay. So baki 1 tu kita akan tulis kat sini. Ulang lagi sehingga di bawah ni awak akan dapat kosong. Okay, so repeat step yang sama. Kita bahagi lagi. 200 kita bahagi dengan 6. Awak akan dapat 33.333 tu kan. Kita ambil sebelum titik perpuluhan. Iaitu 33. So kita akan tulis kat sini. Okey, ulang proses yang samalah. 200. So kita akan tolak dengan buka bracket 6 darab 33. 6 darab dengan 33. So kita akan dapat baki 2. Awak akan tulis kat sini baki dia 2. So kita akan ulang lagi. Bagi dengan 6. Tekan kalkulator. 33 bahagi 6. So baki menunjukkan 5.5. So, kita ambil sebelum titik perpuluhan iaitu 5. Boleh dekat sini 5. Okey. Ulang. 33 kita akan tolak dengan buka bracket 6 darab 5. 6 darab dengan 5. So kita akan dapat baki dia 3. Okey, so kita bahagi lagi dengan 6. Iaitu 5 bahagi 6. So awak akan nampak dapat jawapan dia 0.833. So kita akan ambil 0. Okey, bila awak dah dapat 0 dekat sini, 5 dekat sini awak terus turun. Jadikan dia sebagai baki kat bawah ni. Tulis 5.
Jadi macam mana kita nak ambil jawapan dia? Jawapan daripada bawah ke atas. Bawah ke atas. So awak akan dapat 5, 3, 2, 1 asas 6. Okey. Jadi dua kaedah kita nak tukar nombor asas. Yang pertama tadi cikgu cakap kita nak tukar asas lain, nak tukar ke asas 10, kita akan guna kaedah cerakinkan. Asas 10 nak tukar ke asas lain, kita akan guna kaedah pembahagian. So jadi kalau asas lain kita nak tukar ke asas lain, contohnya asas 3, awak nak tukar ke asas 7, kita akan guna long way tadi tu lah. Iaitu asas 3 tu kita akan tukar dulu ke asas 10, barulah kita tukar ke asas 7. Kena guna long way untuk penukaran lain-lain nombor asas. Kecuali kita ada 3 asas nombor yang kita boleh guna kalkulator. Iaitu asas 2, asas 8 dan juga asas 10. Okey, seterusnya cikgu akan tunjuk awak bagaimana kita nak guna kalkulator mencari asas 2, 8 dan juga 10. Okey, asas 8 nak tukar asas 10. Okey, asas 8 nak tukar ke asas 10. Tekan mode, base, tekan 3. Okey. Jadi kita nak tukar asas 8 kan? Jadi awak tekan dulu asas 8 kat sini. Oh. Tekan, lepas tu kita tekan nombor dia. 1, 2, 5, 6. Okey, kita tekan sama dengan. Tapi ada jawapan dekat sini, barulah kita tukar ke asas 10. Nak tukar ke asas 10, tekan decimal. So jawapan dia ialah 686 dalam asas 10. Okey, seterusnya cikgu akan sambung. Dalam nombor asas kita ada 2 operasi, iaitu ada operasi tambah, okey, dan kita ada operasi tolak. Okey, kita ada operasi tambah dan juga operasi tolak. Ingat syarat untuk buat 2 operasi ini ialah apa syarat dia? Okey, asas mesti sama. Okey? Sama baru kita boleh tambah, baru kita boleh tolak. Kalau asas tu tak sama, kita tak boleh tambah, kita tak boleh tolak. Okey, untuk permulaan, contoh 1, cikgu akan tunjuk dahulu operasi tolak baru kita pergi ke operasi tambah. Sebab operasi tambah ni dia awak kena faham lebih sikit berbanding operasi tolak. So operasi tolak ni senang saja, macam mana awak nak selesaikan, awak kena selesaikan dia dalam bentuk lazim dia tak boleh tolak macam ni. So kita akan tulis dia dalam bentuk lazim 102 asas 3 dan kita akan tolak dengan 21 asas 3. Ingat syarat saya balik kalau kita nak tolak asas ni dia mesti sama. Kalau asas tak sama awak tak boleh tolak. So, awak kena samakan dahulu asas baru awak boleh tolak. So kita akan tolak 102 asas 3 tolak dengan 21 asas 3. So 2 tolak 1, 1 asas 3. Next adalah 0 tolak 2. 0 tolak 2 ni tak boleh. Jadi awak kena pinjam sebelah. So bila pinjam sebelah, dia sini jadi 0. Kita nak bagi berapa dekat orang sebelah ni yang dipinjam ni. Okey? Awak kena bagi asas dia. Asas dia. Okey, asas dia berapa? 3. So awak kena bagi 3. Okey? Sebab tu masa awak belajar masa darjah 1 dulu, cikgu cakap pinjam sebelah bagi 10. Pinjam sebelah bagi 10. Kenapa dia bagi 10? Sebab masa awak belajar tu nombor tu semua dalam asas 10. Sebab itulah cikgu awak sekolah rendah dulu bagi tahu awak pinjam sebelah bagi 10. Samalah bila dah masuk nombor asas, ingat syarat dia nak tolak pinjam sebelah bagi asas. Kalau asas 6, awak kena bagi dia 6. So sekarang ni asas 3, awak kena bagi 3 lah. So kita akan tolak macam biasa sahaja. So 3 tolak 2, 1. So sini kosong, so kita tak payah tulis lah. So jawapan dia ialah 1, 1 asas 3. Okey, so seterusnya cikgu bagi lagi satu contoh untuk tolak, iaitu contoh yang kedua. 2, 3, 5 asas 8. So saya tolak dengan 37 asas 8. So samalah bila nak selesaikan
tambah tolak dalam asas, kita kena buat dalam bentuk lazim. So tolak dengan 37 asas 8. Okay, jadi 5 tolak 7 boleh? Tak boleh. So kita akan pinjam sebelah. Kat sini jadi 2. So kita nak bagi berapa? Bagi asas. So ini asas 8. So kita bagi 8. Okay, so cara cikgu, 8 tolak dengan 7, 1. 1 tambah dengan 5, 6. So kita akan dapat 6 kat sini. Bila dah tulis jawapan belakang ni, terus tulis asas kat sini. Kalau awak tak terus tulis, nanti awak tertinggal. So bila tertinggal, tak ada asas, jawapan awak jadi salah. Okay, so 2 tolak 3, tak boleh. So kita pinjam sebelah. Ni 31 bagi asas lah, 8. Okay, sama je. Saya tolak dulu dengan bawah. 8 tolak 3, 5. 5 tambah 2, 7. Okay, so 1 kat sini macam biasalah. Tak ada nombor kita nak tolak. Kita turunkan sebagai jawapan. So jawapan dia ialah 176 asas 8. Okay, so tolak ni tak susah. Ingat, pinjam sebelah, kita akan bagi asas. Okey, seterusnya cikgu nak bagi contoh operasi tambah. Sebelum saya selesaikan operasi tambah ni, saya nak awak faham dahulu bila kita tambah. Okey, jawapan hasil tambah kita tu dia tak boleh sama dengan asas. Contoh kalau kita tambah ni nanti kita akan dapat asas 5. Okay, ingat dalam asas 5 tak ada digit 5. Jadi bila kita dapat asas, iaitu kita dapat hasil tambah. Okay, hasil tambah kita sama dengan nombor asas. Okay, jawapan dia akan jadi 10. Okay, so contoh saya bagi 1 asas 2, saya tambah dengan 1 asas 2. Ini contoh Okay, so 1 tambah 1, kita akan dapat 2. Betul? So 2 asas 2. So dalam asas 2, dia tak ada 2. So jawapan ni tak boleh letak kat sini. Okay, jadi kita nak letak berapa? Nak letak berapa? Letak 10. Asas 2. Okay, sebab apa? Sebab ni lah syarat yang saya beritahu tadi. Hasil tambah, kalau awak dapat sama dengan nombor asas tadi, jawapan dia awak kena letak 10. Itu sahaja syarat untuk tambah. Okay, so kita tengok macam mana saya menyelesaikan tambah. Okay, so ini cara saya Jadi first kali samalah dengan tolak, kita akan buat dalam bentuk lazim. 23 asas 5, so kita akan tambah dengan 1, 4 asas 5. Okay, so 3 tambah dengan 4, awak dapat berapa? 7. So 7 ni dia lebih daripada 5. Dalam asas 5 tak ada 7. Dan dia lebih daripada 5. Jadi bila dia besar daripada 5, awak letak kat sebelah ni. Letak 7. Okay, kenapa letak 7? Sebab saya nak keluarkan 5. 5 asas 5 lah. Sebab ni tadi jawapan dia 7 asas 5 kan. So saya letak kat sini 5 asas 5. So bila saya keluarkan 5, ada baki berapa? 2. 2 asas 5. Okay, sebab apa saya keluarkan 5? Sebab ingat syarat yang saya beritahu tadi, kalau hasil tambah kita sama dengan asas, dekat sini jawapan dia ialah 10. 10 ni kita akan tambah dengan 2, awak akan dapat 12. So jawapan 12 ni kita akan tulis kat sini. Samalah 2 naik dekat sini 1. So turunlah asas 5 tulis kat sini. Okey. So 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4, tak lebih pada 5. So tulis jawapan. So kita akan dapat jawapan dia 42 asas 5. Okey. So cikgu bagi lagi satu contoh untuk asas. Okey, contoh yang seterusnya ialah 111 asas 2. Kita akan tambah dengan 11 asas 2. Okey, saya tulis kat sini 111 asas 2. So kita tambah dengan 11 asas 2. Okey, 1 tambah 1 2. 2 tak boleh. 2 sama dengan asas. So kalau sama, jawapan dia ialah 10. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. 3 besar daripada 2. Kita keluarkan dekat sini.
3. Keluarkan asas 2, baki dia 1. So 2 ni ialah 10 tambah dengan 1, awak akan dapat 11. Okey. 1 tambah 1, 2. 2 iaitu jawapan dia akan jadi 10. Asas 2. Okey. So ini sahaja jawapan untuk 111 asas 2 tambah 11 asas 2. Okey. Itu sahaja daripada cikgu. Nanti kita akan ke part tu. Cikgu akan tunjukkan menyelesaikan soalan-soalan SPM yang melibatkan tajuk 2 ini. Kita jumpa nanti.